Salam guys, apa khabar semua? Video kali ini mengenai cara kita daftar e-Kasih dan apa tu e-Kasih ya. Kasih atau lebih dikenali sebagai e-Kasih ialah satu pangkalan data nasional yang diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengenal pasti isi rumah miskin dan miskin tegar. Maksudnya miskin bukan gaji 2,500 lebih tapi nak e-Kasih ya. Sistem ini digunakan oleh pelbagai agensi kerajaan yang menyalurkan bantuan seperti bantuan tunai, bantuan makanan, bantuan pendidikan, perumahan dan juga program peningkatan pendapatan. Ringkasnya, e-Kasih bukan bantuan tunai tetapi pintu masuk utama untuk melayakkan seseorang menerima pelbagai bantuan kerajaan. E-Kasih disasarkan kepada individu atau keluarga yang pendapatan rendah, tiada pekerjaan tetap, warga mas, ibu tunggal